Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Kali ni aku nak share dengan korang tentang piring UFO mesin basuh ni. Kau pernah nampak kan benda ni kan? Benda ni terdapat dekat dalam turbin mesin basuh korang. Yang ini aku dapat daripada rumah bilik sewa aku. Diorang buat aduan yang mana benda ni tertanggal bila diorang basuh baju. Benda ni tertanggal sebab apa tau? Masalah dia adalah disebabkan skru longgar tau. Dia skru longgar tu masalah kedua. Pakai screwdriver atau test pen, kau buka ni. Dekat dalam ni, ini yang aku dah buka lah. Dia ada satu skru. Kau kena buka pakai screwdriver. Tapi sebab aku dah buka, aku hanya keluarkan je lah. Skru dia macam ni. Kalau kau tengok, dia ada satu washer jenis yang bergigi macam ni. Dia punya bergigi dia macam ni sebab tak nak kasih benda ni tertanggal. Tapi dia tertanggal, masalah besar bukan sebab benda longgar. Masalah besar disebabkan oleh dia punya bawah ni. Kat sini gigi dia dah habis, dah haus. Aku nak ambil benda ni sebagai sampel, bawa ke kedai-kedai spare part mesin basuh. Tapi yelah, tak semua ada kan. Dan kalau kata nak lagi mudah, kau beli dekat Shopee memang ada jual. Korang hanya type, kau kena dapatkan nama mesin basuh tu dan jenis apa. Dia ada nombor siri dia kan, dia ada jenis apa, ambilkan nombor tu dan korang type je lah dekat bahagian search dekat dalam Shopee. Tapi aku tak nak tunjuk aku beli kat Shopee sebab aku ada ekstra mesin basuh lama yang dah rosak daripada rumah sewa, bilik sewa aku yang lain. Mesin basuh korang yang rosak tu, korang tak perlu buang. Korang simpan. Mana tahu part dalam mesin basuh tu masih kita boleh gunakan. Macam ni lah kes yang sama. Dan mesin basuh tu ada dekat sana. Jom, aku tunjuk cara aku buka dia. Mesin basuh ni aku letak dekat belakang rumah je. Aku letak dekat kawasan yang berbumbung. Part dalam dia banyak dah. Ni banyak aku dah buka. Aku tukar untuk mesin basuh yang lain. Jenama Haier. Nah, ini dia punya kod nombor dia lah. Kod nombor ni, kalau korang type semua ni kan, masuk dalam dalam Shopee, insya-Allah boleh jumpa. Banyak pun jual kat dalam tu. Benda korang boleh tengok dekat dalam dia. Inilah piring dia. Sebab moncong test pen kan lagi halus. Nampak? Keluarkan dia, kita pakai mata Philip. So aku pakai, ambil skru dia. Okey. Dah, bila aku tarik tadi, secara tak langsung dia pun tertarik sama. Alhamdulillah. Yang tak rosak. Nampak? Dalamnya ada gigi. Gigi inilah kalau kata dah haus, dia tak boleh pusing. Dan dia akan mudah tertanggal penutup dia. Sama So kita tengok belakang. Okey. Nampak? Gigi dia masih ada. Yang ini nampak haus dah ni, dia bulat dah. Ni kenapa gigi ni penting? Ini dia punya gigi yang dalam mesin basuh. Tapi yang ini besi tau. Yang tadi plastik. Itulah yang menyebabkan benda ni lama boleh rosak. Kalau nak pakai lama dia akan rosak lah. Tapi tak ada masalah. Spare part ada jual dekat Shopee. Okay guys. Semoga perkongsian aku ni bermanfaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.